Spotlight yang terbaru dekat pasaran ni. Okey. So ramai orang nampak ni macam spotlight biasa EMS T1, tapi nampak tak T1 Pro? Dia ada adjust tau. Dia punya watt, okey. 80 watt hingga 50 watt. Paling rendah 50 watt, paling tinggi 80 watt. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, dekat depan saya ni ada MT15, okey. Nampak macam MT25 tak? Daripada mana? Section 7. Oh, daripada Shah Alam, Section 7. Dia datang ke tempat saya, Kampung Melayu Subang. Okey, sekarang dah pun pukul 11.42 malam. Okey, so kalau kata yang boleh buat sampai lewat ni, bagi tahu lah, boleh booking slot. Tapi kena booking slot tau, jangan main datang mana ada, risau saya tak ada. Okey, so apa yang specialnya dekat MT15 hari ni? Okey, ini spotlight yang terbaru dekat pasaran ni. Okey, so ramai orang nampak ni macam spotlight biasa EMS T1, tapi nampak tak T1 Pro? Okey, yang ni first time saya pasang, dan customer ni kata dia orang ketiga yang beli. Okey, so ni customer beli sendiri barang. Okey, spotlight dia besar sikit daripada yang sebelum ni, dan dia masih ada kipas untuk EMS. Okey, dan dia ada pelbagai fungsi. Kalau baca dekat sini, kat kotak ni, dekat dia punya switch ni, okey, dia ada adjust tau. Dia punya watt, okey, 80 watt hingga 50 watt. Paling rendah 50 watt, paling tinggi 80 watt. So untuk spotlight ni dia 80 watt. So 80 watt ni terang lah. Okey, so macam saya bagi tahu lah, untuk 80 watt ni 40 kiri 40 kanan lah. Dia bukan 80 sebiji. Kalau 80 sebiji terbakar motor. Okey, so dia ada button auto. Auto ni kebiasaannya untuk dia boleh detect kita punya cuaca lah. Okey, kalau gelap saja dia akan on sendiri lampu ni. Okey, so saya malah nak cerita panjang. Nanti kita dah siap pasang untuk spotlight ni yang first time ni, T1 Pro ni. Kita tengok fungsi dia macam mana dan keterangan dia macam mana bila dekat luar nanti. Okey, okey, jom. Okey, so alhamdulillah kita dah pun siap pasang spotlight T1 Pro. Okey, EMS T1 Pro ni dekat MT15. Okey, so ini adalah spotlight yang terbaru daripada EMS. Okey, dia ada Pro. Okey, macam saya beritahu awal tadi, dia ada adjust untuk watt. Dia ada adjust untuk boleh naik dan turunkan watt dia. Okey, so sekarang saya duduk dekat depan ni dengan watt yang rendah. Okey, okey, itu satu kita pasang. Lepas tu customer ni pasang okey, lepas tu customer ni minta untuk tukar dia punya signal. Okey, gelap depan belakang. Ni gelap betul ni. Okey, lepas tu dia nak ada double signal. Okey, so customer minta untuk buat double signal dekat motor dia. Okey, bila kita off dia jadi single signal. Okey, belah. Okey, so ini adalah watt yang rendah. Okey, saya tunjukkan ni button ni. Button ni berada dekat sini. Okey, so dekat sini ada on off dan ini adalah auto. Okey, bila warna hijau ni dia auto. Bila dia gelap nanti nampak dia terus menyala. Okey, bila ada cahaya dia akan off balik. So ni malam dia payah sikit, dia lambat sikit. Okey, lepas tu ini ada adjuster. Okey, adjuster untuk naik dan turunkan watt dia. Okey, so hujung ni pun button juga. Okey, button untuk flasher. Okey, saya akan tunjukkan dekat luar sekejap lagi. Anda boleh tengok macam mana kita adjust dekat kawasan gelap. Okey, dan kecerahan dia dan keterangan dia dan dia punya apa orang kata lebar spotlight ni. Okey, okey, lepas tu okey, saya tunjukkan sikit kat sini mula. Okey, jap. Tekan on. Okey, saya tunjukkan sikit jadi tengok kat luar. Okey, so nampak ni daripada lampu tu slow sampai ke tegang betul-betul. Okey, dia boleh turun ke 50 watt hingga naik ke 80 watt. Okey, dia tak kisah putih pun dia ada. Dia boleh naik, dia boleh turun. Okey, so jangan main-main dengan benda ni, risau rosak pula jadi. Tu naik turun rosak. Untuk switch signal kita saya letakkan dekat sini. Okey, dan double signal kat belakang. Okey, signal belakang tu customer nak tukar agak gelap. Okey, dia smoke tau. Dia ada dua tau. Satu smoke yang biasa, yang ni smoke betul-betul smoke betul-betul gelap Okey. Okey, jom kita tengok kat luar pencahayaan dia macam mana. Okey, so sekarang kita berada dekat luar untuk test spotlight T1 Pro 80 watt ni. Okey, so macam yang anda lihat bila kita on, okey, button dia ada kat sini. Okey,
Saya akan tunjukkan siap boleh adjust lagi lampu ni. Okey, kita akan mulakan starting. Okey, kita tekan. Okey, ini lampu kuning. Ini dia punya cahaya yang biasa. Okey, ni cahaya dia yang biasa. Okey, so kita akan naikkan lagi. Tak pasti nampak tak. Okey, ni terus 80 watt ni. Okey, so saya akan adjust. Dia akan rendahkan dia. Paling rendah 50 watt, paling tinggi 80. Okey, so ini adalah yang paling rendah. Nampak dia boleh adjust tau. Okey, kedua tengok lampu putih dia. Nampak kita boleh adjust. Okey, so saya akan adjust yang paling tinggi. Nampak? Ini spotlight pertama yang saya jumpa boleh adjust dia punya watt dia. Okey, so saya rendahkan dia balik. Okey, bila kita dah adjust rendah watt, kita boleh juga flasher dengan watt yang rendah. Okey, tapi kalau kita nak naikkan tu nampak dia punya kelebihan. Okey, so dia punya flasher ni pelbagai, dia ada banyak lah, dia ada banyak mode untuk flasher ni. Okey, tu yang dah kena tahulah untuk T1 Pro ni. Okey, so macam yang anda lihat, dia tak langgar langsung. Nampak kalau spotlight yang branded yang mahal, dia tak langgar tau. Sekejap saya tunjuk. Okey, dia tak langgar cermin. Okey, so dia nampak paras bonet tu saja. Okey, kedua tengok ini lampu putih dia. So saya zoom sikit. Okey, nampak tak? Dia dah langgar betul-betul tu. Okey, so nampak ini cara pencahayaan untuk spotlight yang baik punya. So beza lah, banyak beza. Okey, so kita masuk balik ke dalam. So nampak tadi saya dah test dekat luar macam mana keadaan bila kita test kecerahan dia. Lepas tu dia boleh rendahkan lampu dia sehingga 50 watt tadi. Okey, jadi kepada anda luar sana, boleh try yang terbaru ni. Customer saya ni dia beli sendiri, so dia dapat voucher bagai semua dalam 300 lebih macam tu untuk T1 Pro buat masa ni. Mungkin sebab dia tak terkenal lagi, tapi dia kalau dah terkenal nanti mungkin mahal lah, sebab dia punya watt 80. Okey, untuk spotlight feature eye pun 60 watt saja. Jadi bila untuk 80 watt ni dia lagi pekat lah, lagi tegang. Macam saya bagi tahu untuk spotlight yang mahal ni, dia bukan silaukan mata orang. Lepas tu saya akan tunjukkan lah kenapa dia tak silaukan mata orang. Lepas tu cara adjust dia, leveling dia, itu yang paling penting untuk spotlight yang mahal ni. Okey, so untuk MT15, okey, yang T1 Pro ni dia ada bagi bracket. Tapi saya bagi bracket, special bracket daripada saya, sebab untuk bracket yang asal daripada dia dalam kotak ni memang tak boleh pasang lah. Okey, so dia kena tambah, dia kena buat special bracket untuk pasang spotlight dekat sini. Okey, so kalau kata nak pasang bracket kat sini tak cun tau, kat sini juga cun. Okey, jadi kepada anda luar sana yang berminat nak berurusan dengan saya, boleh terus kontak saya dekat nombor yang tertera. Macam saya beritahu, pemasangan dengan saya tak ada potong wire, tak ada curi karen. Jadi pemasangan mengikut spesifikasi. Itu yang paling penting. So jadi bila berlakunya masalah dekat berkaitan aksesori yang kita pasang ni, dia takkan ganggu motor. Okey, motor takkan motor stay boleh hidup lagi. Cuma aksesori tu saja yang terpadam. Itu yang paling penting. Jadi Roger saya dekat nombor yang tertera. Okey, ciao.